Ada juga orang minat minum espresso Abang manusia biasa. Abang ke akak ke aku tak tahulah. Memanglah ada bang orang minum espresso. Espresso ni sedap kot. Kan? Siapa je tak suka dia punya pahit-pahit tu kan. Kena pula kalau espresso tu letak 10 shot. Dia punya tak tidur tu 2-3 minggu lah. So sebenarnya untuk espresso ni banyak isu lah. Ada yang customer cakap kita ni scam lah, kita ni penipu lah, air espresso tu dapat sikit lah, mesin rosak ke apa ni. Bila lah servis kan. Espresso tu sebenarnya memang 30ml je, tapi kita orang ni bagi 60ml. Itu pun ada orang cakap sikit lagi. Espresso memang dapat sikit je bang, kita tak boleh bagi banyak. Kalau korang nak banyak, jangan order espresso, order americano. Henti-hentikanlah yang mengatakan kita ni scammer. Yang mana WhatsApp lagi tu harap korang dapat tengoklah video ni dan korang sendiri fahamlah dengan kita orang punya servis mesin auto barista ni macam mana. Study dulu bang kalau nak minum espresso Saya tak marah, cuma tegur je, cuma nasihat. Okey? Jangan lupa like, komen dan juga share dan jangan lupa follow.